Okey guys, kalau korang tengah cari kereta yang bulanan rendah ataupun berbaloi beli, di sini saya ada beberapa pilihan untuk korang lah. Okey. So first kami ada Proton Freeway. Proton Freeway macam biasa boleh buat full on bulanan hanya bawa RM400 sahaja. Okey, kereta ni ada turbo, lagi-lagi siap dengan cat baru dan ada body kit. Okey, body kit R3. Alright, kalau tak minat dengan Proton Freeway boleh cuba ambil dengan Proton Saga. So Proton Saga ini handling dia pun sangat padu. Okey. Ada lagi cat baru dan juga full body kit. Semua condition cantik-cantik punya. Okey, lagi actually kami ada restock beberapa unit Freeway lagi. Sebab ramai tengah mencari. Okey, Proton Saga pun on the way restock. Proton Persona pun sama juga on the way restock. Tengok, Freeway sekarang tak silap aku tinggal beberapa biji lah. Okey, sebab hari tu kita ada restock sikit lagi. Tengok, warna purple, warna blue, okey, maroon masih ada, warna gold pun ada juga, warna gold. Okey, yang ni Saga baru masuk sahaja. Okey, yang ni Saga biru efek purple, yang ni Saga baru masuk sahaja. Okey, so yang ni bulanan saya tak silap hanya bawa 400 juga dalam RM380 lah. So tengok, kereta di sini warna-warni, condition banyak cantik lagi. Okey, kalau korang purchase kereta ni lagi boleh dapat 10 years warranty, 10 tahun warranty. So kawan-kawan, kalau korang minat nak cari kereta yang bajet-bajet ataupun bulanan tak berat punya, boleh komen dekat bawah ataupun PM saya terus. Jangan risau, JP Auto biar kereta memang semua padu-padu, condition cantik, tak ada accident, tak ada banjir. Jika korang minat boleh PM saya. Kita jumpa next video.